warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Saya Siti Nurhidayah binti Sukiman, pemegang nombor matriks A24HP0200. Pada hari ini saya akan bawa anda semua untuk meneroka topik sukatan serakan data terkumpul atau lebih spesifik subtopik 7.1 serakan dan bagaimana AI hebat yang dipanggil DeepSeek boleh membantu kita semua untuk memahaminya dengan lebih baik. DeepSeek ialah model kecerdasan buatan AI yang dibangunkan oleh pasukan penyelidik dari syarikat teknologi DeepSeek VLLM yang berpangkalan di China. Ia mula diperkenalkan secara rasmi pada tahun 2023 dan merupakan salah satu inisiatif sumber terbuka yang semakin mendapat perhatian dalam bidang AI pendidikan dan penyelidikan. DeepSeek termasuk dalam kategori model bahasa besar Large Language Model LLM seiring dengan model-model terkenal seperti GPT oleh OpenAI dan LLMA oleh Meta. Ia direka khusus untuk memahami arahan manusia dalam bentuk teks dan menjana respon yang bersifat informatif, analitikal dan terperinci. Kenapa saya pilih DeepSeek ini? Kerana yang pertama, DeepSeek mampu memberikan penerangan langkah demi langkah. Sebagai contoh, dalam pengiraan variance dan sisihan piawai bagi data terkumpul, ia mampu menunjukkan cara mencari mean, penggunaan formula dan bagaimanakah cara untuk memperoleh jawapan akhir. Yang kedua, sekiranya anda masih kurang faham, anda boleh mengemukakan soalan tambahan. DeepSeek akan memberikan penerangan berdasarkan konteks sebelumnya. Ini memberikan kesan seolah-olah anda sedang berinteraksi dengan guru secara langsung. Dan yang ketiga, DeepSeek memberikan sokongan visual dan representasi data. Sebagai contoh, DeepSeek membantu menghasilkan jadual kekerapan, plot kotak serta graf yang amat berguna untuk anda yang cenderung kepada pembelajaran visual. Dalam statistik, sukatan serakan merujuk kepada bagaimana data tersebar dalam satu set data. Untuk data terkumpul, biasanya akan dibahagikan kepada beberapa kelas dengan kekerapan yang tertentu. Sekarang, mari kita fokus pada subtopik 7.1 iaitu serakan. Dalam subtopik ini, anda perlu mampu untuk membina histogram dan poligon kekerapan bagi suatu set data terkumpul. Sebelum anda membina histogram ataupun poligon kekerapan ini, anda mestilah mengetahui apa itu selang kelas, had bawah, had atas, titik tengah, sepadan bawah, sepadan atas dan kekerapan longgokan. Ini adalah formula yang akan diguna pakai dalam subtopik ini. Bagaimanakah DeepSeek boleh membantu memahami topik ini dengan lebih mudah? Anda boleh menaip soalan seperti bagaimanakah cara untuk membina histogram dan poligon kekerapan? DeepSeek kemudian akan memberikan langkah penuh untuk membina mereka. DeepSeek juga akan menyediakan jadual perbezaan untuk membandingkan keduanya secara tersusun. Ini mampu membolehkan anda untuk membina kefahaman secara berperingkat. DeepSeek juga mampu memberikan penerangan terperinci tentang bagaimanakah cara untuk mentafsir histogram dan poligon kekerapan. Antara cara untuk mentafsir adalah melalui bentuk taburan iaitu sama ada bentuknya simetri, pencung ke kanan ataupun pencung ke kiri. Baiklah, daripada penerangan sebentar tadi, saya dapat simpulkan bahawa DeepSeek ini merupakan AI yang berkesan untuk membantu anda memahami konsep sukatan dan serakan data terkumpul melalui penjelasan langkah demi langkah dan sokongan visual. Teknologi seperti ini dapat meningkatkan lagi keberkesanan pembelajaran secara kendiri selari dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Oleh itu, sedikit peringatan mesra daripada saya, gunakanlah teknologi ini dengan bijak dan beretika. AI yang disediakan berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran, bukan jalan pintas untuk meniru atau menyalin tanpa usaha sendiri. Itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Bye-bye.